Halo guys, assalamualaikum, selamat sejahtera. Pak lagi dah. Tak adalah. So insyaAllah kita akan start untuk vlogging ya. Oh ya. Aku tahu. Yelah, insyaAllah kita akan start vlogging. One of the reason adalah untuk kita keep memories. Ya, itu yang paling penting. Benar. Memories untuk Yusra nanti besar boleh tengok video Mak bapak dia. mak bapak dia. Tapi sebelum tu, disebabkan I tak ada lens yang sesuai untuk vlogging, so I bought a new lens. I thought lens ni boleh. Tapi dia besar, berat, and kalau pegang lama dia sakit sikit lah. So, mari kita tengok, kita unbox. Yusra sekarang tengah tidur. Kita boleh tunjuk dia. Wow. Oh okay. How much is it? Ni 500 kan? Ni you beli ni tadi? Crazy. Alhamdulillah. 500 Kalau beli yang Sony ni beribu. Oh my lord. Jadi guys, hari ni baru solat Jumaat. Esok merupakan Raya Korban. Yes, kalau kita post ni lambat, just so you know, we are recording this a day before Raya Aidil Adha. Siapa yang tak korban kat luar sana boleh korban kambing ke, lembu ke, unta ke. Okay, jom kita try tukar. Inilah lens baru, kita try tukar. 1, 2, 3. Yes. 3. Tara, keringan sikit. Tadi saya pakai ni Tamron 2875. So agak berat, besar. Cantik lah, clear lah. So it's clear, it's white, dia tak nampak padat. It's nice. Highly recommended. Boleh beli dekat Loyat. Yes, dekat Loyat and your nearest kedai. Okay, doakan supaya kita orang ni konsisten buat vlog. So esok, hari ni sekarang ni kita kat rumah mak saya. And then sekejap lagi balik rumah memang balik. Berpantang sampai 44 hari. Alright. Selamat Hari Raya. Welcome to our vlog. Bakis, kita orang nak serious vlog lah ni Bakis. Let's say Bakis, kalau kita orang tak vlog, kena sound kita orang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Sekarang ni Hari Raya Haji. Sekarang tengah on the way ke rumah Abah. Sana ada buat macam makan-makan. So kita beraya rumah sana lah. So every year kita akan alternate raya. Tahun ni dah raya dengan my mom, so raya haji dengan my dad pula. So now we're going there. Tahun ni actually dengan belah Imran. Phone mana? Tapi sekaligus dengan, where is your phone? Maaf. Bukan Imran kalau tak kelang kabut. Kabut doh. Imran. Minta maaf gang. Saya ni ada satu masalah di mana bila saya fikir satu benda tu, saya lupa benda lain. Baik mana? Macam baik. So hari ni Dahlia baru first time pakai apa ni? Carrier. Carrier. Beli sendiri ke apa? Of course, siapa je nak beli tu I. Anyways. Anyway, I beli ni dekat TikTok. It's 100 and something tak silap. Tapi I took the risk because kat TikTok tu seller dia jual hanya 2 sold. Tapi dah ada 5 star. So I think sebab dapat 5 star sebab 2 orang yang beli tu. So I normal tak buat review, so tak ada review. So I main beli je lah cause I don't know, it looks good. And it is. Yusra tidur nyenyak. Dah almost berapa minit dah? 30 minit, 40 minit tidur nyenyak. And all is G, highly recommended. I nak beli yang macam apa tu, they call it the bamboo punya material yang stretchable tu, carrier dia yang lagi tedious. But I tak dapat jumpa kat TikTok and Shopee, so I rasa kena pergi beli personal dekat kedai mana-mana yang jual. Dia macam stretchable lah. I pernah nampak orang Malaysia dengan orang Masali pakai, tapi tak jumpa. So I jumpa yang macam ni. Berjadilah. I nak buat dengan kain batik, tapi I tak ada kain batik. Kain batik asal lah. Orang yang berpengalaman je boleh buatkan. Yeah, I don't think Mak knows.
yang tidak tahu, kenapa Raya Korban ni antara perayaan yang penting dalam Islam. Salah satunya untuk mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi Ibrahim AS yang diarahkan mengikut perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan tapi tak sembelih betul-betul, bukan nak tunjukkan yang Allah nak darah Nabi Ismail tu, tapi nak tengok macam mana tahap ketaatan Nabi Ibrahim tu kepada Allah. So Nabi nak uji, Allah nak uji Nabi. So Nabi Ibrahim pun turut perintah dan buat apa sahaja yang diperintahkan. Kemudian hujung-hujung sebelum nak sembelih tu, Allah tukarkan Nabi Ismail kepada kambing, seekor kambing. So jadi peristiwa ni sangat penting dalam Islam untuk bagi tahu pengorbanan tu, tahap cinta pada manusia tu tidak boleh melebihi daripada tahap cinta kita kepada Allah. Walaupun itu anak kita sendiri, tapi disebabkan itu adalah perintah daripada Tuhan, jadi kita kena ikut sebaik-baiknya. Macam itulah juga kalau macam ada satu TikTok ni, kalau korang pernah dengar kan, Kepa, macam tak tahu apa nama TikTok tu, tapi orang panggil dia ibu. Saya pernah tengok satu TikTok yang dia ada bela burung hantu, ada bela kebau, ada So ada satu video dia macam sedih lah, dia peluk lembu dia. Dia kata lembu ni akan dikorbankan. Pasal ada satu komen cakap, kalau saya lah ada haiwan ternakan ni, saya tak akan bagi yang saya sayang. Lepas tu ibu tu reply, kalau awak faham konsep korban tu, maka awak akan korbankan yang awak sayang. Sebab kalau saya nak tahu kan, haiwan-haiwan korban ni akan jadi tunggangan kita pada akhir akhirat nanti. Mesti dah nak tengok orang ni. Okay, Bah. Sama air. Allahumma salli ala sayyidina. Yeah, vlog. Okay. Thank you Abah. Abah beri laluan kepada kami. Such a good father. Good pula. Welcome to our humble home. Say hello to the vlog. Abang Imran buat vlog lah. Selamat hari bro. Kita orang dah nak serius buat vlog Okay. Ya dah. Kenalkan diri je. This is Harith. Yes. Dahlia's second last brother. Yeah. Second last brother kan? Oh, lama tak fikir ni. Aku tak boleh duduk pantang. Say hi to the vlog guys. Hi. I'm making a vlog. Yeah. Saya ni kenalkan ni siapa? Okay, this is Batisha K, cousin. Who am I to her? Oh, this is Auntie Tisha. Tisha. This is Tinis. Okay. You guys will know. Ni saya Stop ni. wearing your glasses! Oi. Give me. Ni siapa? Ni the youngest brother. Grumpy. How old are you now? At 9. 9. Oi. Dia tutup. Ya, benar. So inilah Hana. Tapi Okey, Pak. dia select sikit. Cepat. Okay. First kecil on Okay, so slowly, okay. So how's your first experience tadi? Nervous bro. Dia nervous bila dah pegang binatang tu. Dan aku risau macam Allah, dia ni hidup ke ataupun Lembu ke kambing? Kambing. Memang buat half lah. So Boleh bila dia dah mati, betul-betul mati, rasa geli lah bila pegang bulu-bulu kan. Tapi dalam diri ni ada macam sifat nak kontrol macho. So buat padahal gementar, rasa geli, rasa apa. Tak banyak sangat tengok, makcik-makcik semua tengok. Oh ya ke? Ramai yang tengok. Ramai gila tengok. So you gotta fake it until you make it lah bro.
tu ada shoot untuk H Live. So hari ni baru keluar. So sekarang ni pukul 8, masih lagi di rumah Abah. And we gonna make a move dalam 8.30 ke pukul 9 aku ada ride bersama dengan Oki, Han Hakim, Thompson Go. So kita akan sambung kejap lagi. Guys, ini hari kita ride bersama Han Hakim. Yes, let's go. Dan juga Noki. Assalamualaikum. Let's go. Motor baru Back mobil. Back mobil. Ali apa? Harley Davidson? FXDR 114. FXDR 114. Maksudnya 1140cc. Itu nama model, dia 1800cc. No, 1008. Ni pula Titan 370. Oh, nice. Handsome bye. Kita ada Triumph, Triumph. Shout out kepada Abang Ipah bagi pinjam motor sebab motor aku tak ada lampu. Tak ada lampu. Alah, wire putus. Terpaksa bawa motor Abang Ipah. Abang Ipah pun steady lah. Steady. Yang doktor tu ke? Tak, ni Abang Ipah tu yang oil and gas. Oil and gas style lah. So ini saya punya lah. Yeah, Tom di sini. Start bos. Alhamdulillah kita baru sampai, tapi itulah masanya 2 rider baru sampai. 2 rider selesai. 2 lagi pergi straight pula. Aduh. Pergi lurus tak tahu nak pergi mana, kita cakap sini. Dia yang dia pula laju sangat. Mana ada. Kau yang laju betul. Sekarang ni tengah lepak kat sini. Available kot, tak tahu lah. Malam raya kita spend time sekejap kat sini. Minta maaf saya. Sekejap je. Nanti kita balik, okey? Helmet lah satu. Alhamdulillah, it's a good session tadi. Thank you sayang, bagi air keluar jap. Okay, kita sambung. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha.
Days punya vlog. Ini hari yang kedua vlog tentang korban. Malam sangat random, tiba-tiba pergi ride pula kan. Jadi kita tengok esok apa aktiviti, apa ada badminton tournament single esok. Dan insyaAllah hopefully everything going smoothly. Aku akan bawa korang ke sana juga. Bye. Assalamualaikum. Alright guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam vlog. Ini hari yang ketiga. So hari ni aku ada buat calo single tournament. So jom ikut aku macam mana prosesnya. Bismillah. Thank you kepada our sponsor Hassan daripada Diodora ataupun Empire Sport. So kita ada Izwan Shah kat sini. Aku sekarang tengah active vlog. Oh yeah. So inilah dia, kita punya mood board. Champion, runner up, comeback king ni, loser pool punya pemenang dan third place. Ni medal-medal kita. Alright. So inilah dia. Cuma macam biasa player-player tak ada sampai lagi. Reincarnated, I'm starving. Life goes on, honey, hard my baby. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That's a my shit. Don't think about me. I think ini antara single yang pertama yang kita akan buat. Guys, Diadora nak bagi 2 kasut badminton pada 2 lucky winner. Senang je, follow Diadora Malaysia dan juga Al-Ihsan Sport. Dan juga komen nak kasut Diadora. Let's go! Gang, selamat pagi. Hari ni hari yang ketiga selepas Hari Raya Korban, iaitu hari Selasa lah. So hari ni aku nak pergi 23 space di Tituansa, which is our family business. Nanti aku akan borak sikit tentang our family business ni. Kenapa nak ke sana? Sebabnya satu family kita ada korbankan satu lembu. Jadi aku datang untuk tolong lah. Kali ni aku seorang je, tak berani nak bawa Yusra, masih dalam pantang. Alright, we see how macam mana keadaan dia. Aku excited lah. And maybe di antara korang pun tertanya-tanya kenapa aku yang banyak cakap kan. Obviously ini channel aku. And at the same time Dahlia sekarang tengah, orang kata tengah penat lah jaga baby bagi semua. So dia pun kadang ada energy untuk cakap, kadang tak kan. So aku respect that. Tapi in the future insyaAllah Dahlia akan more on talking. Sebab aku tak prefer untuk banyak bercakap sebenarnya. Sebab it's consume more energy lah. So bila aku banyak cakap kat vlog, nanti aku tak ada energy nak cakap dengan orang lain. Itu the sad truth about introvert. Sebab kita memerlukan energy untuk bercakap dengan orang. Saya no jam. Oh sekarang pukul 7.51 pagi. InsyaAllah korban akan start pukul 8. Tapi sekarang tengah hujan. So hopefully semuanya berjalan dengan lancar. Dan semoga Allah memudahkan urusan kami. Ya, apa yang kami nak buat ni adalah perkara yang mulia. So insyaAllah. So bila habis korban, aku pun Alhamdulillah dah boleh shave, dah boleh potong kuku.
Sebab pada for those yang tak tahu, antara perkara yang dilarang kalau kita buat korban adalah memotong janggut, misai ataupun bulu-bulu yang ada di badan serta rambut, dan memotong kuku. Tapi yang ni dilarang bukan kira haram, dia sunnah. Cuma for those yang nak tahu hikmah dia, kita akan sama dengan jemaah-jemaah haji. Sebab jemaah-jemaah haji bila dalam ihram, diorang tak boleh potong kuku, potong rambut, cabut bulu, semua tu tak boleh. Jadi kita macam sama-sama dengan jemaah haji. Dan yang kedua, aku rasa dia macam sesuatu yang kita perlu korbankan. Yelah, ada setengah orang tak berapa prefer muka berjambang, berbulu, kuku panjang. Macam aku tak berapa selesa. Ayah aku tak berapa rasa diri aku ni handsome, kemas. Jadi itu satu pengorbanan yang aku perlu buat sebelum korban, sebelum aku punya ibadah korban dilaksanakan. Hope you learn something today. Aku tahu sekarang tengah hujan, tapi moisturizer dengan sunscreen sangat penting. So sekarang ni moisturizer aku pakai Cetaphil. Almost there. Dah diterbang lah kawan. Sudah mari. Ni lembu yang kita akan korbankan. Alhamdulillah besar, tanduk. Ada apa expectation ayah untuk hari ni? First kita agak nervous lah, start. This is yang paling penting adalah kurban punya makna itu sendiri. Itu memang kita punya expectation, nak bagi semua orang faham, especially nak explain kat budak kecil macam Leon kan. Lepas tu pada kita sendiri, I personally myself pun tak pernah lalui proses kurban daripada zero sampai settle. Kita just ambil daging, nak duit, ambil duit, kau pergi sembelih, aku nak. You know, kadang-kadang kita rasa macam memberi duit tu is everything. Ya, betul. No, it's not. Sebenarnya kurban punya maksud, lepas tu kalau boleh belajar proses dia. Kenapa Nabi Ibrahim Tuhan suruh sembelih Nabi Ismail, anak kesayangan dia? Kenapa kita kena berpisah dengan benda yang kita paling sayangkan? So, bukanlah kita, I don't think we can understand everything today lah. At least kita faham the proses, flow dia, mengorbankan nyawa. Daripada tadi saya duk fikir, macam mana aku nak explain kat Leon lah bila dia tengok kita sembelih. Itulah pasal. Sebab dia akan confuse, kenapa nak kena bunuh? Because dia tak tahu kan. But itu yang kita kena bagi tahu proses ni. Dan alhamdulillah kita ramai family kita 23 Imran, everybody semua ada. Cakap kita belajar. Cakap pasal duit ni berapa value lembu ni? Kalau di Masjid Ibn Sina ni, they quoted around 12 to 15,000. Sebab dia orang panggil apa, lembu sado kan. Lembu sado dia tu. Lembu sado barang dia besar, bertanduk semua. I think dia baka Brahman. Baka Brahman ni kalau ikut macam menggali ni yang besar. So yang paling ni lah. I mean kalau Ibn Sina dia quoted dalam 12 to 15,000. Ada 400 plus kilo should be. Banyak. So kalau kita bagi seorang sekilo pun 400 orang lah akan benefit. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Amin. Semoga dimudahkan urusan. Lembu ni kami 23 menyerahkan kepada Ustaz Amir untuk melakukan sembelihan untuk hari kurban. Baiklah, saya Mekal menerima sebagai penyembelih dan moga korban tahun ini diterima oleh Allah SWT. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, Yauman Nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah? Menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan
qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Saya, macam mana tadi proses? Ni cincin Nabi Sulaiman. Pun tercabut tadi. Nabi Sulaiman ni dia punya cok mohor ya. Cok mohor. Tapi Nabi Sulaiman kita tahu dia boleh kontrol haiwan, dia boleh kontrol jin semua. Tapi tak adalah, bukanlah kata kepercayaan saja. I bought this for accessory. Tapi tercabut tadi ni. Dia punya kepala, kita pegang kepala. Oh ya, ayah pegang area kepala kan. But this is first time rasa bila sembelih kurban ada rasa a bit attachment dengan lembu ni, because kita satu family dekat sini. Betul. So rasa sebab tu ada kan. Rasa sebab tu ada. So aku terbayang tadi pengorbanan macam mana. Ini literally lah orang dikorbankan nyawa dia kan. So macam mana kita pula, apa kita nak korbankan? Betul. Apa kita nak korban? Walaupun ni lembu ni 2 hari lah kat sini. Yes. Semalam hari ni kan. Terus ada attachment. Rasa sedih tadi bang. Kita yang ni kan, kita yang na 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 Alhamdulillah settle dah kita punya korban. Tak settle sebenarnya, saya paksa balik awal sebabkan malam ni ada premiere. It was a good experience. Leah, this is my sister. Macam mana your experience? Okay, so my experience, first experience kan? First. So dari sini saya dapat hubungan silaturahim. Wow. Tolong menolong. Bila waktu sembelih tu macam mana perasaan? Rasa sebab ke apa? Perasaan dalam-dalam sebenarnya sedih, tapi kita tak boleh sedih sebab ni memang kita tengok lah. Boleh sedih, tapi boleh sedih. Janganlah macam benci orang tu kenapa dia sembelih ke apa lah, macam tu lah. Tapi adik saya kecil-kecil pun dah okey dah tengok mak saya je lah. Tolong potong-potong bawang, sayur-sayuran, tolong mama kemas. Macam lah dapat belajar nampak cara dia sembelih tu. Sebab selalunya jauh-jauh kan. So I think that's it guys. Jangan lupa like, share dan subscribe for more videos. And insyaAllah kemungkinan malam ni Me and Dahlia akan tengok satu movie, Martabat, Misi Martabat, cerita komedi, cerita kelakar. Kalau rajin kami akan vlog, kalau tak rajin dan video ni akan sampai di sini saja. Overall aku memang berpuas hati dengan hari ni punya tugasan. Hari ni punya task. Cuma agak penat sikit. Bukan penat sikit, banyak-banyak kan. Semoga kita punya ibadah korban ni diterima oleh Allah SWT. Amin.